Nama saya Jamilah, 68 tahun ini. Sepanjang hidup, saya bekerja sebagai pembantu rumah, membersihkan rumah orang lain. Jika ingin saya ringkaskan hidup saya dalam satu perkataan, ia adalah penderitaan. Suami saya meninggal dunia dalam kemalangan ketika anak tunggal saya, Haziq, baru berusia 5 tahun. Sejak itu, saya berjuang mati-matian. Saya membersihkan 4 hingga 5 rumah sehari, mencuci tandas, dan membasuh pakaian orang lain demi membesarkan Haziq. Pergelangan tangan saya sentiasa sakit, dan belakang saya tidak dapat diluruskan, tetapi saya terus bertahan dengan satu impian, membesarkan Haziq dengan sebaiknya. Saya bangun seawal pukul 5 pagi dan pulang jam 9 malam, tanpa rasa lelah, kerana impian saya adalah melihat anak saya berjaya dalam pelajaran dan masuk ke universiti yang baik. Syukurlah, Haziq memang pandai. Saya bekerja lebih masa untuk membayar yuran tuitionnya, dan keputusannya melonjak naik sehingga dia berjaya masuk ke Universiti Malaya, sebuah universiti berprestij di Kuala Lumpur. Selepas tamat pengajian, dia mendapat pekerjaan di sebuah syarikat multinasional. Saya rasa semua pengorbanan saya tidak sia-sia. Namun, ketika Haziq berusia 35 tahun, dia membawa pulang teman wanitanya, memperkenalkan sebagai bakal isterinya. Namanya ialah Zara, berusia 30 tahun. Tanggapan pertama saya tidaklah buruk. Dia cantik dan tutur katanya sopan. Cara dia menyapa saya juga nampak lembut. Makcik, harap makcik boleh terima saya. Terima kasih kerana menjaga Abang Haziq dengan baik selama ini, katanya dengan senyuman manis. Sikap hormatnya kepada orang tua membuatkan hati saya tertarik pada pandangan pertama. Tetapi, semasa persiapan perkahwinan, masalah rumah pengantin baru timbul. Gaji Haziq tidak mencukupi untuk membeli rumah di Lembah Klang, apatah lagi sebuah kondominium. Jadi, saya memutuskan untuk menggunakan wang simpanan seumur hidup saya, ditambah pinjaman bank, untuk membelikan mereka sebuah unit kondominium di Cyberjaya. Saya merancang untuk menukar nama pemilik kepada Haziq kemudian, tetapi buat masa ini, saya mendaftarkan nama saya sebagai pemilik. Pada hari perkahwinan mereka, saya sangat gembira. Saya tidak pernah menyangka akan ada hari sebahagia ini dalam hidup saya yang penuh dengan kesukaran. Cukuplah anak saya membawa pulang seorang menantu yang cantik dan baik. Selepas berbulan madu di Langkawi, mereka berdua hidup bahagia di rumah baru mereka. Saya pula terus bekerja sebagai pembantu rumah dan tinggal berasingan. Tetapi, setelah kira-kira 3 tahun perkahwinan, suasana mula berubah sedikit demi sedikit. Haziq kadang-kadang akan bertanya secara bersahaja, "Mak, bila nak tukar nama rumah tu?" Zara pula menyokong, "Makcik, kami ada rancangan, jadi lebih baik tukar nama sebelum terlambat." Saya menjawab akan melakukannya tidak lama lagi, tetapi saya berasa sedikit terkilan kerana mereka jarang menelefon atau bertanya kabar, melainkan untuk membincangkan penukaran nama hak milik. Pada suatu hari, Zara menelefon saya. Suaranya sebak. "Makcik, saya tercedera pergelangan tangan semasa mengangkat barang berat. Doktor cakap saya tak boleh guna pergelangan tangan buat sementara waktu. Maafkan saya, tapi boleh tak makcik datang bantu sekejap? Saya langsung tak boleh buat kerja rumah. Menantu saya sakit, tidak mungkin saya berdiam diri. Jadi, saya memutuskan untuk pergi membantu Zara sehingga dia pulih. Keesokan harinya, saya terus pergi ke rumah anak saya. Zara memakai aspirin di pergelangan tangannya dan wajahnya nampak sangat sakit. Haziq, semasa bersiap ke pejabat, berkata kepada saya, "Mak, terima kasih banyak-banyak." Zara tak boleh buat apa-apa sebab pergelangan tangannya sakit. Tak lama pun, dia akan sembuh tak lama lagi. Tolonglah dia sebentar ya. Pada mulanya, saya benar-benar menyangka menantu saya sakit teruk. "Makcik, maafkan saya."
Saya tak boleh pegang cawan pun sebab pergelangan tangan saya sakit. Boleh tolong basuh pinggan? Makcik, sakit sangat sampai tak boleh angkat tangan. Boleh tolong sidai baju? Jadi, saya mengambil alih semua kerja rumah. Saya hanya berfikir bahawa ini adalah perkara biasa kerana menantu saya sakit. Saya memasak makan tengah hari dan makan malam. Tetapi, kadang-kadang Haziq mengeluh, "Mak, sambal udang ni masin sangatlah. Kenapa rasanya macam ni? Mak, lauk ni macam tak cukup je." Sepanjang hidup bekerja di rumah orang, saya tidak pernah mendengar keluhan seperti ini. Tetapi mendengar ia datang dari anak kandung sendiri membuatkan saya terkilan. Yang lebih memburukkan keadaan ialah apabila tetamu datang. Kawan-kawan Zara datang melawat, jadi saya menyediakan minuman dan buah-buahan. Tetapi Zara berkata kepada saya di hadapan kawan-kawannya, "Makcik, tolong kemaskan senyap-senyap. Tak nampak ke saya sedang berbual dengan kawan-kawan?" Saya berasa sangat sedih kerana dia melayan saya seperti pembantu rumah. Sepanjang hari, saya mencangkung untuk membersihkan, mencuci pinggan dan membasuh pakaian. Seluruh badan saya sakit. Pada waktu malam, belakang dan pergelangan tangan saya sangat sakit, tetapi saya terus menahan. Namun, satu demi satu perkara pelik mula menarik perhatian saya. Zara, walaupun pergelangan tangannya sakit, tetap bersulit dengan rapi. Dan pakaiannya juga terlalu kemas untuk seseorang yang sedang sakit. Pada suatu hari, saya bertanya kepada Zara, "Zara, nak ke mana hari ini?" "Makcik, saya nak pergi ke hospital sekejap untuk fisioterapi," jawabnya. Tetapi wajahnya nampak sedikit canggung. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. Namun, pada masa itu, saya tidak berfikir banyak dan biarkan sahaja. Suatu hari, ketika saya keluar membuang sampah, saya menemui sesuatu yang pelik. Di dalam beg sampah itu ada bungkusan raket badminton. Saya hairan mengapa ada raket badminton di rumah, tetapi saya fikir mungkin Haziq membelinya untuk hobinya. Tidak mungkin menantu yang sakit pergelangan tangan bermain badminton. Tetapi beberapa hari kemudian, saya menemui sesuatu yang lain. Semasa melipat pakaian Zara, sehelai kertas terjatuh dari poketnya. Apabila diperhatikan dengan teliti, ia adalah resit kunci loker gimnasium. Tarikhnya juga adalah tarikh terkini. Sejak itu, saya mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Perkara yang paling penting ialah nota yang dilekat pada peti sejuk, ditulis dengan tulisan tangan Zara, rendahkan posisi penerimaan, gerakkan kaki ke depan dan belakang. Apabila saya memikirkannya, ia kelihatan seperti kaedah bermain badminton. Mengapa seseorang yang sakit pergelangan tangan mencatat cara bermain badminton? Malam itu, saya berfikir di katil. Bungkusan raket badminton, resit loker gimnasium dan nota cara bermain badminton, semua ini tidak mungkin kebetulan. Mungkinkah Zara menipu saya? Keraguan mula timbul. Keesokan harinya, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memerhati Zara dengan teliti. Saya terus melakukan kerja rumah seperti biasa sambil memerhatikan segalanya. Apabila Zara keluar, ekspresi wajahnya menunjukkan dia menyembunyikan sesuatu. Dia berkata, "Makcik, saya nak pergi fisioterapi, tetapi tidak dapat memandang mata saya dengan betul." Solekan yang terlalu tebal untuk orang yang pergi ke hospital itu juga aneh. Kemudian, dia pulang lebih lewat daripada biasa. Saya bertanya mengapa sesi fisioterapi mengambil masa yang begitu lama. "Zara, kenapa waktu rawatan terlalu panjang?" Zara menjawab dengan gugup, waktu menunggu lama makcik." Ramai orang. Tetapi wajahnya kemerahan seperti baru bersenam. Dia langsung tidak kelihatan seperti orang yang baru menjalani fisioterapi. "Zara, macam mana pergelangan tangan kamu?" "Dah sembuh ke?" saya bertanya.
Zara terkejut dan berkata, ya. Masih sakit sangat. Doktor cakap tak boleh paksa langsung. Dia kemudian memegang pergelangan tangannya dan berpura-pura sakit, yang kelihatan sangat kekok. Setelah beberapa hari memerhati, saya yakin Zara pasti berbohong. Dia pasti pergi ke tempat lain apabila keluar kononnya ke hospital. Dan ia berkaitan dengan badminton. Bukti yang paling penting ditemui secara tidak sengaja. Semasa saya mengemas beg Zara, saya menemui kad nama bertulis kelab badminton bahagia di dalam poket kecil. Di belakangnya, Zara menulis nota ini, Selasa, Khamis, 2 petang. Itu adalah hari dan waktu yang sama, Zara berkata dia pergi fisioterapi. Pada masa skim semuanya menjadi jelas. Zara berbohong mengenai pergelangan tangannya yang sakit, membiarkan saya melakukan semua kerja rumah, dan dia sendiri pergi bermain badminton. Dia benar-benar menganggap saya bodoh. Ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Jadi, saya mengambil keputusan. Saya akan memastikan sama ada Zara benar-benar pergi ke gelanggang badminton. Keesokan harinya, hari Selasa, Zara berkata seperti biasa, Makcik, saya nak pergi fisioterapi. Mungkin lambat sikit. Saya menjawab dengan tenang, baiklah, hati-hati pergi balik. Buat rawatan elok-elok. Selepas Zara keluar, saya segera bersiap. Saya memakai topi dan cermin mata hitam. Kemudian, saya senyap-senyap mengikori Zara. Seorang nenek berusia 68 tahun mengikori menantu sendiri apabila difikirkan, ia memang lucu. Tetapi saya perlu melihat kebenaran dengan mata saya sendiri. Zara memang berjalan ke arah hospital. Jadi pada mulanya, saya fikir saya tersilap sangka. Tetapi di hadapan hospital, dia tiba-tiba mengubah arah dan menuju ke jalan lain. Saya mengikut dari jauh. Selepas kira-kira 10 minit berjalan, Zara berhenti di hadapan sebuah bangunan. Papan tanda bangunan itu tertulis kelab badminton bahagia. Ia adalah tempat yang sama seperti yang tertera di kad nama. Zara melihat sekeliling sekali dan masuk ke dalam. Saya ingin memastikan Zara benar-benar bermain badminton, jadi saya menunggu lama di hadapan pintu masuk bangunan itu. Kira-kira 30 minit kemudian, saya mendengar suara orang ketawa dan berbual. Saya mengintip sedikit melalui tingkap kaca dan melihat ke dalam bangunan. Apa yang saya lihat sangat tidak dapat dipercayai. Zara melompat dengan rakit badminton, berlari dengan gembira. Dengan tangan yang kononnya sakit, dia memegang rakit badminton dengan kuat dan melompat tinggi seperti Michael Jordan. Pada saat itu, seluruh tubuh saya meremang. Lebih menjengkelkan lagi ialah Zara meraihkan kemenangan dalam permainan seperti seorang kanak-kanak. Dia mengangkat kedua-dua tangannya dan bersorak. Orang yang sakit pergelangan tangan boleh mengangkat tangan setinggi itu? Saya berasa seperti ditipu habis-habisan. Tetapi yang benar-benar mengejutkan ialah apa yang berlaku selepas itu. Tingkap terbuka sedikit dan saya terdengar Zara berbual dengan orang lain. Seorang makcik bertanya kepada Zara, Zara, awak makin mahir sekarang. Sibuk dengan kerja rumah, macam mana ada masa berlatih? Zara menjawab sambil ketawa, makcik mertua saya memang lurus bendul. Bila saya cakap pergelangan tangan saya sakit, dia buat semua kerja rumah. Menipu orang memang senang sangat. Saya buat-buat sebab sikit, dia terus percaya. Sebab itulah saya dapat datang main badminton setiap hari. Skill pun makin naik. Orang lain ketawa dan berkata, tapi janganlah lama-lama sangat. Nanti kalau kantoi macam mana? Zara kemudian menjawab, kantoi apa? Makcik mertua saya tu bodoh sangat, takkan syak apa-apa pun. Dia tu nenek tua yang naif. Percaya je semua yang saya cakap. Saya akan terus tipu dia. Pada saat itu,
Seluruh tubuh saya menggeletar. Saya yang menyediakan rumah ini, tetapi dilayan seperti orang gaji, dan dia menganggap saya bodoh dan cacat. Yang lebih memburukkan keadaan, Zara mula bermain permainan lain. Kali ini, dia bermain dengan lawan yang lebih sukar, menggunakan seluruh tubuhnya dan melompat seperti burung, bukan sahaja pergelangan tangannya. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya dan merakam aksinya secara senyap-senyap. Tangan saya menggeletar, jadi skrin sedikit bergoyang, tetapi aksi Zara bermain badminton jelas dirakam. Saya juga merakam perbualan mereka. Kira-kira sejam kemudian, Zara keluar dari gelanggang badminton. Tetapi sebaik sahaja tiba di dekat rumah, dia memegang pergelangan tangannya dan berpura-pura sakit sebelum masuk ke dalam rumah. "Makcik, saya dah balik dari fisioterapi. Tapi masih sakit sangat." Dia kemudian mengurut pergelangan tangannya. Melihat aksi itu, saya rasa loya. Tetapi saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Baiklah, baguslah. Mak dah siapkan makanan. Pergi rehatlah." Malam itu, saya berbaring di katil dan banyak berfikir. Bagaimana saya harus menangani Zara yang menipu saya seperti ini? Saya boleh sahaja marah dan menyudahkannya, tetapi itu tidak memuaskan hati saya. Zara menganggap saya bodoh sepenuhnya dan berkata akan terus menipu saya. Jadi, saya memikirkan cara lain. Saya perlu menipu Zara balik dan membalas dendam dengan sewajarnya. Bukan dendam yang bersifat emosi, tetapi dendam yang sah di sisi undang-undang dan adil. Pada masa itu, saya teringat sesuatu. Rumah yang didiami Zara dan Haziq ini masih atas nama saya. Haziq dan Zara terus mendesak saya untuk menukar nama pemilik, tetapi saya belum menandatangani dokumen itu. Jadi, secara sah, rumah ini sepenuhnya milik saya. Keesokan paginya, saya mula merancang balas dendam saya dengan serius. Saya mencari semula beg Zara dan menemui kad keahlian badminton 3 bulan. Ia tepat pada masanya dia mula menipu saya. Saya mengambil gambarnya dengan telefon bimbit saya. Semasa Zara mandi, saya secara senyap-senyap memeriksa telefonnya dan menemui mesej yang ditukar dengan orang di gelanggang badminton. "Jumpa pukul 2 hari ini. Awak dah makin mahir." Saya merakam semua video Zara melompat dan melibas rakit. Kemudian, saya pergi ke pejabat ejen hartanah di kejiranan itu. "Makcik, jika rumah itu atas nama makcik boleh jual sesuka hati. Tidak kisah jika anak atau menantu tinggal di situ. Jika makcik menandatangani perjanjian jual beli dan memberi tempoh sebulan, mereka boleh bersiap sedia untuk berpindah," kata ejen itu. Malam itu, Haziq sekali lagi membangkitkan isu penukaran nama hak milik. "Mak, bila nak tukar nama rumah tu?" Zara juga menyokong. "Makcik, lebih baik jangan buang masa dan tukar nama dengan cepat." Saya tersenyum dan menjawab akan melakukannya tidak lama lagi. Tetapi di dalam hati, saya mempunyai rancangan yang berbeza sama sekali. Beberapa hari kemudian, pembohongan Zara menjadi lebih tidak tahu malu. "Makcik, doktor cakap saya perlu menjalani fisioterapi sebulan lagi." Dia kemudian memegang pergelangan tangannya dan membuat muka sakit. Tetapi bagi saya, yang telah melihatnya melompat di gelanggang, saya tidak dapat menahan diri lagi. Jadi, saya menghubungi ejen hartanah dan memintanya menjual rumah itu secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, ketika Haziq dan Zara tiada di rumah, sepasang pengantin baru datang melihat rumah itu. "Makcik, kami sangat suka rumah ini. Kami ingin membelinya," kata mereka. Saya meneruskan perjanjian itu tanpa pengetahuan anak dan menantu saya. Saya menandatangani perjanjian jual beli dan menerima wang pendahuluan. Kini, semua persiapan telah selesai. Kebetulan, Haziq berkata, "Mak, hujung minggu ini, ibu bapa Zara pun akan datang."
Bagaimana kalau kita semua berkumpul dan menandatangani dokumen penukaran nama hak milik pada masa itu? Wajah Zara juga penuh harapan. Makcik, saya rasa lebih bermakna kalau kita buat di hadapan semua ahli keluarga. Saya tersenyum di dalam hati. Ini adalah masa yang sangat tepat. Saya boleh mendedahkan pembohongan Zara dan memberitahu mereka bahawa rumah itu telah dijual di hadapan semua ahli keluarga. Baiklah, kita buat begitu. Lebih baik berbincang apabila semua keluarga ada. Akhirnya, hari yang ditakdirkan tiba. Sabtu, 2 petang. Ibu bapa Zara pun turut hadir. Haziq kelihatan gembira sejak pagi dan Zara pula bersiap lebih cantik daripada biasa. Mereka pasti berasa gembira kerana berfikir telah menipu saya sepenuhnya. Makcik, terima kasih banyak-banyak hari ini. Akhirnya, rumah ini akan jadi milik kami, kata Zara sambil memegang lengan saya. Tentu saja, dia berpura-pura memegang dengan berhati-hati kerana pergelangan tangannya sakit. Saya menjawab sambil tersenyum. Ya, hari ini memang akan menjadi hari yang tidak dapat dilupakan. Haziq membentangkan dokumen di atas meja. Mak, makcik hanya perlu tanda tangan di sini. Ayah Zara juga berkata, terima kasih banyak-banyak. Tak sangka akan diwarisi rumah yang bagus ini. Semua orang kelihatan penuh harapan. Saya mengeluarkan telefon bimbit saya dari beg. Sebelum tanda tangan, ada sesuatu yang saya ingin tunjukkan kepada semua. Dan kemudian saya memainkan video yang dirakam di gelanggang badminton. Zara melompat dan memukul syut lekuk dengan kuat muncul di skrin. Seketika, bilik itu sunyi. Wajah Zara bertukar pucat lesi dan Haziq terbelalak melihat skrin. Ibu bapa Zara juga kelihatan bingung. Apa ni? Zara bertanya dengan suara yang bergetar. Saya menjawab dengan tenang. Ini yang makcik rakam di gelanggang badminton yang kamu kata kamu pergi untuk fisioterapi. Kali ini, saya memainkan fail rakaman suara. Kata-kata Zara di gelanggang badminton terdengar jelas. Makcik mertua saya memang lurus bendul. Bila saya cakap pergelangan tangan saya sakit, dia buat semua kerja rumah. Menipu orang memang senang sangat. Saya buat-buat sebab sikit, dia terus percaya. Zara melompat berdiri. Makcik, ini salah faham. Saya tak cakap macam tu. Tetapi suaranya sudah bergetar. Haziq juga terkejut dan berkata, Mak, ini betul ke? Zara betul-betul cakap macam ni? Saya menunjukkan lebih banyak bukti dari telefon saya. Gambar kad keahlian gelanggang badminton, mesej yang ditukar dengan orang lain, dan video badminton yang dihantar Zara kepada kawan-kawannya. Semuanya adalah bukti yang jelas. Zara, kamu kata saya lurus bendul, kan? Saya berkata dengan tenang tetapi tegas. Seronok sangat ke kamu menipu saya selama 3 bulan dengan berpura-pura sakit pergelangan tangan dan melayan saya seperti orang gaji? Ayah Zara memandang Zara. Zara, ini betul ke? Kamu buat macam ni? Ibu Zara juga berwajah merah padam dan berkata, Zara, kenapa kamu buat macam tu? Cepat minta maaf. Tetapi tamparan yang lebih besar datang selepas itu. Saya mengeluarkan perjanjian jual beli dari beg saya. Tapi, ada satu lagi yang saya nak beritahu kamu semua. Rumah ini dah dijual. Semua orang terngangam memandang saya. Haziq mengambil perjanjian itu dan bertanya dengan suara bergetar. Mak, apa ni? Mak betul-betul dah jual rumah? Saya mengangguk. Ya. Mak dah buat perjanjian minggu lepas. Kamu kena kosongkan rumah ini sebelum 15 hari bulan depan. Zara menangis. Makcik, tak boleh. Kami salah. Tolong fikirkan semula. Fikirkan semula?
Diam. Wang pendahuluan sudah diterima dan semua prosedur telah selesai. Haziq berkata dengan wajah putus asa, "Mak, jadi kami nak pergi mana? Kalau tiba-tiba suruh keluar macam ni, kami tak ada tempat nak pergi." Saya menjawab dengan dingin, "Kenapa? Itu hal kamu. Kamu tak fikir kebila kamu menipu saya dan melayan saya macam orang bodoh?" Ibu bapa Zara mula merayu kepada saya. "Kami sangat minta maaf. Anak perempuan kami memang tak matang. Tolonglah maafkan dia." Tetapi saya sudah membuat keputusan. Saya boleh menerima jika Zara menipu saya. Tetapi menganggap saya bodoh dan berjanji akan terus menipu saya, itu tidak boleh dimaafkan. Saya juga menunjuan surat pengesahan penghantaran notis. Saya dah maklumkan secara sah, jadi kamu berdua keluar dari rumah ini dalam masa sebulan. Haziq berkata sambil menangis, "Mak, tak boleh. Tolonglah maafkan kami sekali ini saja." Tetapi saya bertegas. "Tahukah kamu apa yang Mak belajar sepanjang 68 tahun hidup Mak? Harga untuk menipu dan meremehkan orang pasti akan dibayar." Tempat itu menjadi huru-hara sepenuhnya. Zara terus menangis dan merayu, dan Haziq pula bertengkar, "Mak, macam mana Mak boleh buat macam ni kepada keluarga sendiri?" Tetapi saya tidak goyah. Keluarga? Kalau keluarga saling menipu dan menganggap bodoh macam ni, adakah semua ini akan berlaku kalau kamu anggap Mak sebagai keluarga? Ibu Zara cuba melutut di hadapan saya. "Ini salah saya yang tak pandai mendidik anak. Tolonglah maafkan Zara kami." Saya membantu beliau berdiri. "Bangunlah. Ini perbuatan Zara, jadi Zara perlu bertanggungjawab." Kemudian Zara tiba-tiba mula marah. "Makcik keterlaluan. Pergelangan tangan saya memang sakit. Badminton tu kan terapi fizikal. Tetapi semua bukti sudah terdedah, jadi alasan seperti itu tidak akan diterima." Saya memandang Zara dengan tajam. "Terapi fizikal? Kalau begitu, kenapa kamu kata saya lurus bendul di gelanggang badminton? Kenapa kamu kata kamu akan terus menipu saya?" Zara tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dikatakan dan hanya menangis. Sebenarnya, hati saya juga tidak tenteram. Saya terfikir, adakah perlu saya bertindak sejauh ini kepada anak dan menantu sendiri? Tetapi apabila saya memikirkan betapa Zara meremehkan saya dan betapa dia menertawakan saya kembali marah. "Kamu berdua perlu mencari tempat tinggal dalam masa sebulan," saya berkata dengan tegas lagi. Apabila ibu bapa Zara membawa Zara yang menangis keluar dan Haziq tinggal sendirian, saya bercakap dengan anak saya dengan serius. "Haziq, kamu juga ada salah." Haziq mengangkat kepala. "Ketika Zara melayan Mak seperti ini, apa yang kamu buat? Kamu hanya menyebelahi isteri kamu dan menyuruh Mak buat kerja rumah. Adakah itu yang anak perlu buat? Kamu juga yang merungut masakan Mak masin. Lauk tak cukup. Kamu juga yang tak benarkan Mak keluar dari dapur bila tetamu datang." Wajah Haziq bertukar merah. "Haziq, Mak korbankan seluruh hidup Mak untuk membesarkan kamu. Mak tahan sakit pergelangan tangan dan belakang badan semasa jadi pembantu rumah. Mak bayar yuran sekolah kamu, perbelanjaan hidup, belanja kahwin dan sediakan rumah pengantin baru, kan?" Haziq menundukkan kepala. "Tapi, bagaimana kamu melayan Mak selepas kahwin? Isteri kamu melayan Mak macam orang gaji. Kamu buat tak tahu je. Adakah itu namanya berbakti?" Haziq mula menangis. "Mak, maafkan saya. Saya memang salah. Saya terlalu menjaga perasaan Zara sampai terabai Mak. Haziq, Mak harap kamu belajar sesuatu dari hal ini. Isteri itu penting, tetapi jangan sesekali meremehkan ibu bapa.
dan berbohong untuk menipu orang pasti akan terbongkar suatu hari nanti. Mak, betul-betul tak ada cara untuk dapatkan balik rumah tu? Haziq bertanya untuk kali terakhir, tetapi saya menggelengkan kepala. Mak dah terima wang pendahuluan. Tak boleh patah balik lagi. Sejak hari itu, suasana rumah sangat tegang selama beberapa hari. Zara tidak memandang mata saya dan Haziq murung tidak berkata apa-apa. Tetapi saya tidak menyesal sedikit pun. Saya berpendapat bahawa perkara yang salah perlu dibetulkan. Seminggu kemudian, Zara mula bercakap. Makcik, saya betul-betul minta maaf. Saya dah buat dosa besar. Berbohong tentang pergelangan tangan saya yang sakit dan menganggap makcik bodoh saya sangat salah. Saya memandang Zara dengan dingin. Minta maaf sekarang pun takkan ubah apa-apa. Perjanjian dah selesai. Zara mengalirkan air mata dan berkata, Makcik, saya akan jadi lebih baik di masa hadapan. Tolonglah beri saya satu peluang saja. Zara, bila seseorang sudah menipu sekali, dia akan menipu lagi. Mak dah tak boleh percaya kamu lagi. Zara tidak ada apa-apa lagi untuk dikatakan dan masuk ke biliknya secara senyap-senyap. Apabila hari pembayaran baki semakin hampir, rumah menjadi lebih huru-hara. Haziq dan Zara mencari tempat tinggal baru dengan tergesa-gesa, tetapi nampaknya tidak mudah. Mereka kekurangan wang dan masa. Zara telah berubah sepenuhnya. Dia tidak lagi berpura-pura sakit dengan pembohongan, dan dia melakukan kerja rumah sendiri tanpa saya perlu menyuruhnya. Tetapi sudah terlambat. Kepercayaan, apabila sudah pecah, sukar untuk dipulihkan kembali. Haziq cuba meminjam wang dari sana-sini, tetapi ada hadnya. Mak, betul-betul tak ada cara K? Tolonglah fikirkan semula sekali lagi. Tetapi hati saya sudah keras. Pasangan pembeli datang melihat rumah itu sekali lagi. Mereka adalah pasangan pengantin baru yang muda, dan saya sangat suka melihat cara suami itu mengambil berat tentang isterinya. Ia sangat berbeza dengan Haziq dan Zara. Makcik, rumah ini sangat bagus. Kami rasa akan sangat gembira tinggal di sini, kata pasangan pengantin baru itu. Mendengar kata-kata mereka, saya rasa keputusan saya adalah betul. Rumah ini sepatutnya didiami oleh orang yang benar-benar saling menyayangi, bukan oleh orang yang saling menipu dan meremehkan. Akhirnya, hari pembayaran baki tiba. Semua prosedur diselesaikan di pejabat ejen hartanah. Pasangan pembeli membayar baki dan menyerahkan kunci rumah. Apabila saya pulang ke rumah, Haziq dan Zara sedang mengemas barang. Zara menangis sambil mengemas barang, dan Haziq hanya mengeluh. Pada mulanya, saya berasa sedikit kasihan, tetapi apabila saya teringat kata-kata Zara di gelanggang badminton, saya kembali marah. Tuan rumah baru akan masuk dalam 3 hari, jadi kemaskan semua barang sebelum itu. Pada hari berpindah, Haziq berkata untuk kali terakhir, Mak, kadang-kadang saya akan telefon tanya kabar. Saya hanya mengangguk tanpa memandang atau berkata apa-apa. Selepas lori berpindah pergi, rumah itu menjadi kosong. Tiba-tiba menjadi sunyi. Saya berasa sedikit kosong, tetapi pada masa yang sama, saya berasa lega. Saya tidak perlu lagi tinggal di rumah yang sama dengan penipu. Saya berpindah ke sebuah studio apartmen kecil. Ia sempit, tetapi cukup untuk saya, dan yang paling penting, ia adalah rumah yang saya sewa dengan wang saya sendiri, jadi hati saya tenang. Saya tidak perlu lagi ditipu atau diremehkan oleh sesiapa. Keesokan harinya selepas berpindah, saya mendengar dari jiran bahawa ada kelas badminton di Dewan Komuniti. Saya mempunyai kenangan buruk tentang badminton kerana Zara, tetapi kini saya ingin mencubanya sendiri. Apabila saya pergi ke kelas badminton dan berpeluh bersama warga emas lain, tekanan saya hilang dan saya berasa sangat segar. Jadi,
Inilah badminton yang sangat disukai Zara itu. 6 bulan berlalu begitu sahaja. Pada suatu hari, saya terserempak dengan Haziq di kawasan kejiranan. Penampilannya yang kemas dahulu sudah tiada. Janggutnya tidak dicukur rapi dan pakaiannya berkedut. Lingkaran hitam di bawah matanya jelas kelihatan. Mak, Haziq menundukkan kepala dan menyapa. Macam mana kamu? Saya hidup susah. Saya dipecah dari kerja. Siang hari saya kerja sambilan di pasar raya dan malam hari saya buat Grab. Zara pula bekerja sambilan malam di kedai serbaneka. Dulu Zara sangat mengambil berat tentang solekan, tetapi kini dia tidak mampu lagi. Tetapi saya sama sekali tidak berasa kasihan. Kalau begitu, kenapa kamu buat macam tu dulu? Kamu tak sangka ke hari ini akan tiba bila kamu menipu saya dan menganggap saya bodoh? Haziq tidak berkata apa-apa. Mak, tapi kan kita keluarga. Keluarga? Kalau keluarga saling menipu dan meremehkan di belakang macam ni, adakah semua ini akan berlaku kalau kamu anggap mak sebagai keluarga? Beberapa hari kemudian, saya terserempak dengan Zara di kedai serbaneka. Dia memakai pakaian seragam kerja malam yang kotor dan berdiri di kaunter pembayaran. Sebaik sahaja melihat saya, dia menundukkan kepala. Penampilannya yang dulu begitu yakin sudah hilang sama sekali. Saya memerhati Zara bekerja seketika. Pelanggan bercakap kasar dan melayannya sembarangan, tetapi dia hanya diam menahan. Kalau dulu, dia pasti akan marah besar. Dia kelihatan benar-benar patah semangat. Melihat itu, saya berasa sangat puas hati. Zara, yang menganggap saya bodoh dan berjanji akan terus menipu saya, kini berada dalam keadaan ini. Di Dewan Komuniti yang saya kunjungi, cerita saya juga menjadi perbualan hangat. Makcik Jamilah, memang betul makcik buat macam tu. Menantu macam tu memang patut diajar. Orang muda sekarang memang tak hormat orang tua. Warga emas lain menyokong saya, membuatkan saya berasa kuat. Sekarang, saya tinggal bersendirian di rumah kecil, tetapi saya gembira setiap hari. Saya bermain badminton, bertemu kawan-kawan, dan kadang-kadang melakukan kerja sukarela, menjalani kehidupan yang bermakna setiap hari. Yang paling penting, hati saya sangat tenang kerana tidak perlu lagi tinggal bersama penipu yang keji. Saya tidak perlu lagi melihat lakonan Zara dan tidak perlu lagi mendengar rungutan Haziq. Saya bebas untuk hidup mengikut kehendak saya. Kadang-kadang, Haziq menghantar mesej merayu meminta bantuan, tetapi saya tidak pernah membalasnya. Ini adalah kali pertama saya membalas dendam dengan sewajarnya dalam 68 tahun hidup saya. Sebelum ini, saya hanya menahan dan membiarkan sahaja, tetapi kali ini berbeza. Saya membalas dendam dengan sempurna dan menang dengan sempurna. Akhir sekali, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada orang muda. Jangan sesekali melayan orang tua sesuka hati. Kami tahu segalanya. Dan jangan cuba menipu orang tua dengan pembohongan. Semuanya akan terbongkar suatu hari nanti, dan pada masa itu, tidak ada jalan kembali. Saya kini benar-benar bebas. Saya hidup dengan bangga, tanpa ditipu atau diremehkan oleh sesiapa. Sekaranglah kehidupan saya yang sebenar bermula. Terima kasih kerana menonton.